Hello guys, Bakok dia ada order satu tong sampah dekat TikTok shop. Bakok dia order, esoknya seller dia terus hantar dan dah sampai. Laju seller dia. Okey, jom kita unboxing guys. Bakok dia dah buka satu lapisan, rupanya ada lagi satu lapisan kat dalam dia, bubble wrap tebal. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga guys, plastik untuk nak buka satu tong sampah ni. Jom kita buka. Bakok dia dah buka. Terang dia macam ni lah. Alright. So kita akan dapat satu tong sampah. Bakok dia order warna ni. Dia ada dapat penutup. Alright, penutup. Okey, penutup dia. Kalau korang boleh tengok penutup dia macam ni. Dan juga dalam plastik ni dia ada bagi dua hook. Satu untuk 3M. Ada laci tu korang boleh guna yang ni. Okey guys, let's go. Sebelum ni baru diguna macam ni. Tak boleh tu sebab dia berbau, ada lipas cicak dan juga kalau bocor dia akan menitik air ke bawah. Jadi yang lama kita bolehlah buang dan kita ganti yang baru. Yang lama Bakok ni pun memang sama juga. Dia ada tempat untuk letak dekat almari ni. Yang ni senang kita sangkut. Penutup dia pun modern guys. Korang tarik macam tu je. Dan dia ada tempat untuk korang tolak kalau korang potong-potong sayur dan masuk terus ke dalam tong sampah. Dan korang boleh simpan balik. Tutup macam biasa. Kalau korang nak tong sampah macam Bakok ni, korang boleh klik beg kuning dekat bawah tu. Order sekarang guys, lagi stok masih ada.